Hai semua, untuk tajuk pembahagian pecahan tahun 6 matematik, cikgu nak terangkan sedikit tentang perbezaan antara kedua-dua soalan ni. Ini adalah 3/5 bahagi 9, ini 3/5 bahagi 1/9. First of all, I want to mention that these two questions are not the same. Okay, kedua-dua soalan ni tak sama ya. So, apa perbezaan ni cikgu nak bagi tahu. So, the first thing that you have to understand here is that this number, this is a whole number. And nombor bulat, whole number, dia punya penyebut. Kalau tak ada penyebut ni, bermakna penyebut dia 1. So this is the first difference. You can see that this is divide with 9/1 and this is divide with 1/9. Okay, so apa langkah-langkah untuk buat pembahagian? Langkah pertama ialah pecahan pertama ni kena tulis balik semula. So ini 3/5. Bahagi kita kena tukarkan kepada darab. Dan pecahan yang kedua kena songsangkan. So 9/1 ni songsangkan jadi dia 1/9. Okay, so sekarang antara dua-dua pecahan ni kita tengok silang. Cara silang 3 dengan 9 ni dua-dua boleh dimudahkan, boleh dikecilkan, right? You can simplify. Both of these can be divided by 3. Now this is not something that you need to write down. Divide 3 is just something you have to think of in your head. You don't have to write this down. 3 divided by 3, answer is 1. So just cut and write down the answer. 9 divided by 3 is 3. Okay, nah, ini cara nak mudahkan. Kemudian 1 darab 1, 1. 5 darab 3, 15. Okay, kita tengok yang ini pula. Okay, so the first fraction, rewrite. So 3/5 tulis semula. Divide, change to times. 1/9, flip it and turn it to 9/1. This time you can see you can't simplify here. Here also cannot simplify. So when you can't simplify anything, then you have to multiply. 3 times 9 gives us 27. 5 times 1 is over 5. So this now becomes an improper fraction. Ini dah jadi pecahan tak wajar. Bermakna kita kenalah tukarkan kepada nombor bercampur. Bila tukar kepada nombor bercampur, mixed numbers, 5 times 5 is 25. 27 minus 25, remainder is 2. So this is the mixed number. So ini jawapan dia. 5/2/5. Nampak tak perbezaan dia? Jauh perbezaan dia ya.